Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuan-tuan Kalau dia sanggup bagi tahu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memberikan kebaikan pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, minggu lepas 2 minggu lepas kita kongsikan tentang jenis-jenis ayat dalam bahasa Arab, betul? Ada 3 jenis ayat ataupun bentuk ayat dalam bahasa Arab. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah adalah gandingan belum lagi kan? Jumlah ismiyah belum kan? Jumlah fi'liyah iaitu ayat yang bermula daripada kata kerja. Betul? Kata kerja Manakala jumlah ismiyah, ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey, yang kita fokus pada 2 minggu lepas iaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga, kalau tuan-tuan nak tambah sedikit dia punya pengenalan dia, tuan-tuan boleh tulis gandingan. Jumlah fi'liyah itu adalah gandingan, Waalaikumsalam cikgu, gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Ada saya tulis tak minggu lepas? Gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Ada tulis? Tak ada. Tuan-tuan boleh tambah muka surat berapa Ini catatan minggu lepas yang saya tulis dekat whiteboard tu. Ingat lagi tak tuan-tuan? Okey, kita kata ayat dalam bahasa Arab terbagi kepada 2, betul? Ataupun ayat dalam bahasa Arab kita namakan apa? Jumlah. Yang pertama kita namakan dia sebagai jumlah fi'liyah. Saya ringkaskan JF. Boleh? Okey. Yang kedua JI. JI tu apa? Jumlah ismiyah. Bukan jemaah Islamiah. Itu yang dekat. Okey, jumlah fi'liyah ini kita dah sebut dia punya takrif dia, iaitu ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Ataupun tuan-tuan boleh tambah, jumlah fi'liyah itu adalah gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Minggu lepas kita dah belajar tentang fa'il. Cuma ada yang tak dapat tengok rakaman kalau yang tak hadir baik. Kalau jumlah ismiyah, kita kata apa? Ayat yang dimulakan dengan kata nama. Tuan-tuan boleh tambah juga, nantilah kita belajar, iaitu gandingan antara apa kalau bahasa Melayu, subjek dan juga predikat. Ataupun dalam bahasa Arab dinamakan sebagai mubtada dan khabar. Pernah dengar tak istilah ni? Tak pernah dengar Bagi yang tak pernah dengar, tak apa, tuan-tuan jangan risau. Ini kita akan belajar, tapi nantilah. Tajuk ni saya letak di hujung-hujung. Mubtada dan khabar. Mubtada setengah ustaz kata mubtada, bukan mentada. Mubtada. Ahlan wa sahlan.
Waalaikumsalam. Okey, fokus kita pada 2 minggu lepas, iaitu fi'il ataupun jumlah fi'liyah. Sahih? Jumlah fi'liyah, iaitu gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Baik, kita dah kenal fi'il, yang mana fi'il terbagi kepada 3, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Baik, apa yang kita nyatakan pada 2 minggu lepas, setiap kali tuan-tuan kita jumpa fi'il, kita wajib dapatkan fa'il. Setiap kali kita jumpa perbuatan, maka kita kena cari siapakah pelakunya. Okey, setiap kali jumpa fa'il mesti dapatkan fa'il. Cara nak dapatkan fa'il ada 2 cara. Siapa ingat tuan-tuan? Cara nak dapatkan fa'il ada dua cara. Pertama, selepas perkataan fi'il, kita cari apa tuan-tuan? Isim marfu'. Apa itu isim marfu'? Isim yang hujungnya baris dhammah. Ini secara ringkasnya saya sebut begitu. Isim yang hujungnya baris dhammah, sama ada baris dhammah satu ataupun baris dhammah bertanwin. Okey, contoh perkataan ataupun contoh ayat lah, minta maaf. Ja'a ni fi'il madhi, telah datang Zaidun. Ja'a itu fi'il. Siapakah pelakunya tuan-tuan? Zaidun. Macam mana kita tahu kata Zaidun itu sebagai pelaku? Sebab di hujung perkataan Zaidun itu barisnya adalah baris dhammah. Okey, Ja'a Zaidun. Dan tak semestinya isim yang hujungnya baris dhammah itu ataupun fa'il itu dia berada betul-betul selepas fi'il. Tak semestinya begitu. Kadang-kadang dia diselangi dengan perkataan yang lain. Tak ada masalah. Yang penting selepas fi'il, dia tak akan datang sebelum. Baik tuan-tuan, kemudian kita pergi kepada pilihan yang kedua. Baik, cara kedua untuk dapatkan fa'il, iaitu kalau tak ada isim marfu', kita buat apa tuan-tuan? Kita tengok dhamir yang tersembunyi, DYT. Nak tahu dhamir yang tersembunyi macam mana? Kita kena tengok kad diagram warna kuning A. Okey? Sorry, kuning A saya tulis. Tuan-tuan kena tengok rujuk dekat kuning A. Di situ kita akan nampak apakah DYT-nya, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Okey, boleh kita bagi contoh. Ja'u ilal madinati. Ja'u ila ke al-Madinah apa? Madinah lah, ataupun kita kata bandar lah. Bandar. Madinah asal maknanya dia bandar kan, ataupun pekan. Ada saya sebut tu pergi ke pekan. Oh, faham ke? Jadi kena sebut bandar. Okey tuan-tuan, Ja'u ilal Madinah. Ja'u ini fi'il, betul? Ini fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il, kita wajib dapatkan apa? Fa'il, pelakunya. Nak dapatkan fa'il, langkah pertama kita tengok ada tak isim marfu' selepas ja'u. Tak ada. So kalau tak ada isim yang marfu' selepas perkataan ja'u, maka dia punya fa'il dia mesti dalam bentuk DYT. Apakah DYT ataupun dhamir yang tersembunyi dalam perkataan ja'u? DYT-nya adalah hum. Macam mana ibu ayah sekalian kita tahu DYT-nya hum? Kita tengok pada kad diagram kuning A, kolom fi'il madhi yang mana di hujungnya itu waw alif, maka DYT-nya adalah hum. Ma makna hum?
Hum maknanya mereka. Maka kalimat DYT-nya ataupun hum ini adalah fa'il. Cara terjemahnya macam mana? Ja'u ilal madinati, telah datang oleh mereka ke Al-Madinah, bandar. Ataupun terjemah biasa, mereka telah datang ke bandar. Cuma kalau kita nak terjemahkan secara perkata, kita terjemahkan dulu perkataan ja'u, maknanya telah datang. Pelakunya siapa? Mereka. Kita tambah oleh mereka ilal madinati, ke bandar. Boleh ibu ayah sekalian? Alhamdulillah, masih kuat lagi ingatan ni. Jadi maknanya tak ada alasan untuk kata dah tua cepat lupa. Tak ada alasan tu. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada contoh ayat Quran. Boleh kita buka contoh ayat Quran? Kita tembaklah mana-mana ayat daripada minggu lepas, 2 minggu lepas tengok surah Al-Ma'idah, betul? Kita ingat dah, lama dah kan? Lama, 2 minggu lepas. Lama sudah raya. Okey. Macam-macam alasan ya. Okey, baik, kita tengok ayat ni. Surah Yasin ayat 31. Baik ya. Ada yang kita tak belajar lagi, kita abaikan dulu. Yang kita dah belajar, kita tengok sini. Kita akan tekalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Baik, tuan-tuan agak mana fi'il dalam ayat ni? Pertama kena agak fi'il dulu. Ataupun tuan-tuan nak buang yang tuan-tuan kenal dulu. Yarau tu fi'il Okey, tapi kita tak belajar lagi bentuk yarau tu. Kita abaikan dulu baik, tapi tuan-tuan kenal tu okeylah. Macam mana boleh kenal kata yarau tu fi'il? Boleh tak sebut? Oh, okey. Sebab pangkalnya ada huruf ya. Fi'il apa tu tuan-tuan? Ahlan wa sahlan. Fi'il mudhari'. Cara nak kenal fi'il mudhari' macam mana tuan-tuan? Kita tengok di pangkal perkataan itu sama ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun huruf alif atau hamzah qata', dan yang ketiga, yang keempatnya nun. Okey, maknanya tuan-tuan kenal. Alhamdulillah. Hoi, besar pahala ni tuan-tuan. Balik cerita ke orang pula Okey. Tapi tak belajar lagi bentuk tu. Kita pergi kepada yang lain. Mana lagi fi'il dalam ayat tu? Ahlakna. Okey, saya highlightkan Ahlakna ni adalah fi'il. Fi'il apa ni agak-agak tuan-tuan? Macam mana tahu kata fi'il madhi? Kalau hamzah qata' bukan kata fi'il mudhari' ke tuan-tuan? Okey, ni saya timbulkan persoalan. Kan kita kata kalau ada hamzah qata' di pangkal tu kan, bukankah dia itu fi'il mudhari', tapi ada yang sebut fi'il madhi. Macam mana kita nak patahkan dia punya hujah tu? Ini biasa keliru. Saya pun biasa keliru. Sebab tu saya tanya balik tuan-tuan, supaya kekeliruan yang sama tidak akan berlegar dalam fikiran tuan-tuan. Okey, anda kata tuan-tuan kata tu fi'il mudhari', contoh lah kan. Baik, tuan-tuan buka kat diagram kuning A. Kita ada rujukan kita. Buka kat diagram kuning A, kolom fi'il mudhari'. Okey, yang awalnya itu ada hamzah qata'. Tengok gandingannya, pangkal hamzah qata', hujungnya dalam kad diagram kita baris apa? Baris dhammah. So dekat sini baris dhammah ke hujung dia? Tak. Kalau tak, maknanya bukan fi'il mudhari' lah ya. Jadi fi'il mudhari', ingat, cara nak kenal dia kena gandingkan yang awal dan juga yang akhir. Tapi dalam kepala kita tengok yang awal dululah. Macam tadi yarau tu kan, tengok yang awal tu dulu. Cuma yarau tu bentuk dia tak belajar lagi, ada dalam buku kita biarkan dulu. Baik, so ini kalau ahlakna bukan fi'il mudhari', bermakna fi'il apa ibu ayah sekalian? Fi'il madhi. Ada tak fi'il madhi yang hujungnya na begitu? Ada Okey. Baik, mana lagi fi'il dalam ayat kita ini, ayat 31?
Yarji'un, pangkal huruf ya, hujungnya apa? Waw nun. Ada lagi tak fi'il dalam ayat ni? Selain daripada yarau tu kita abaikan. Kemudian ahlakna, kemudian yarji'un. Okey, ahlakna dulu. Baik, ini adalah fi'il madi. Ingat, bila jumpa fi'il kita kena dapatkan fa'il. Saya ulang sampai tuan-tuan muntah sampai tak payah ulang dah Ustaz, dah tahu dah. Okey. Baik, apakah fa'il dalam ayat ahlakna? Tak, sebab apa tuan-tuan kita nahnu? Sebab tiada sebab tiada sorry, saya nak kata apa tadi? Sebab tiada isim marfu'. Okey So selepasnya tak ada Okey, jadi kita pakai apa? Pakai DYT lah DYT-nya adalah nahnu. Macam mana tahu kata nahnu kat sini? Sebab dah sebut tadi kan. Okey, ini adalah fa'il. Okey, nahnu adalah fa'il. Ma makna nahnu? Kami. Kalimat ahlakna itu makna apa? Ahlak, telah membinasakan. Telah membinasakan. Maknanya kalau kita terjemahkan ahlakna, telah membinasakan oleh kami. Begitu Sebab apa kita kata telah? Sebab dia fi'il madhi. Okey. Jadi kena pegang Baik, kita pergi kepada yarji'un. Ini fi'il mudhari', sahih? Fi'il mudhari' saya tulis F.MUD. Baik, mana fa'ilnya tuan-tuan? Tak ada isim marfu' lah, memang habis lah kat sini kan, tutup ayat kan. So kita pakai DYT. DYT nya apa? Antum. Dia kata antum. Ada yang lain nak betul kan? Ada yang lain nak kata, nak lawan, nak hujah, balas. Pangkal huruf ya, hujungnya waw nun. Ayuh, DYT nya hum Ma makna hum tadi? Mereka. Jadi mereka adalah fa'il. Baik, apakah makna yarji'un? Ahlan wa sahlan. Yarji'un maknanya kembali. Allahumma. Yarji'un maknanya kembali. Rujuk bahasa Melayu kan? Ini bahasa Melayu ni tuan-tuan. Kalau kita buat tanda-tanda tu, ini kita letakkan tanda right. Baik, maknanya kembali oleh mereka. Ataupun kalau kita nak terjemahkan secara biasa, mereka kembali. Apakah unsur makna yang ada pada fi'il mudhari'? Kalau fi'il madhi telah, sedang, ataupun sentiasa, ataupun akan. Tapi ada la kat ujung sebelum tu kan. La maknanya apa? Tidak. La yarji'un maknanya tidak kembali oleh mereka, ataupun tidak akan kembali. Boleh tuan-tuan? Jom tengok ayat ni secara penuh. Alam, apakah tidak? Yarau, mereka melihat. Tengok melihat Kam, berapa? Ahlakna, telah kami binasakan. Qabla, sebelum. Hum, mereka. Min, dari. Al-qurun, kurun bahasa Melayu berkurun-kurun lama. Berkurun lama. Ni zaman tuan-tuan tu kan. Tapi masa tu saya kecil-kecil lagi. Boleh dia sedap. Saja bagi hilang mengantuk lagi tuan. Okey, minal qurun, dari kurun. Kurun ni berkurun-kurun tau, sebab ni jamak taksir, taksir. Sebab asal kalimat dia qarnun. Okey dua kurun. Qarnun, satu kurun. Qarnaini, Dzul Qarnain. Tapi Qarnain juga boleh, Qarnun juga boleh diartikan dengan tanduk. Bertanduk-tanduk. Okey Anna, sesungguhnya. Hum, mereka. Ilai, kepada. Him,
mereka, la tidak, yarji'un kembali oleh mereka. Jom terjemahkan secara perkata. Sekali kita terjemahkan elok-elok. Alam, apakah tidak melihat oleh mereka berapa telah musnahkan oleh kami sebelum mereka daripada kurun-kurun, bahawa mereka kepada mereka tidak kembali oleh mereka. Boleh faham macam tu? Tak boleh faham kan? Okey, terjemah elok-elok sikit. Baca terjemah tafsir dekat tentu ada. Sila tafadhali. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Mereka yang telah kami musnahkan itu tak akan kembali kepada kaum yang tidak kami musnahkan. Mana kalau dah dimatikan, tak akan kembali lagi, mati lah. Jumpa pula kat mana? Kat padang mahsyar. Okey, boleh ibu ayah sekalian? Ustaz, yang lakna tu kata asas dia berapa? 3 ke 4? Okey, 4. Baik, kalau ahlakna, tuan cik tanya ahlakna, apa dia punya? Okey, tuan kembalikan ahlakna itu kepada itu diwaitinya nahnu kan? Ya. Kembalikan kepada diwaitinya huwa. Macam mana nak buat? Ahlakna tu diwaitinya nahnu kan? Kalau tuan-tuan nak kembalikan kepada diwaiti huwa, macam mana? Hujungnya tuan-tuan kena letak baris atas kan? Okey, saya bawa tuan-tuan. Laka. Syukran. Buanglah na tu kan? Laka. So diwaitinya adalah huwa. Kalau kita nak kata diwaitinya huma, laka, macam tu boleh? Kalau nak kata diwaitinya hum, mereka telah apa tadi? Membinasakan. Laku. Macam tu lah jalan dia sampai Saya confuse habis. kan ada kita belajar. Oh, okey. So saya tanya berapa? Okey, syukuran. Ahlaka tu memusnahkan ataupun membinasakan kan? Ada ada membinasakan, membinasakan. Tapi kalau kita nak terjemahkan binasa saja, tuan-tuan buanglah hamzah qata tu, bunyinya halaka. Okey, tak apa, biar tuan-tuan Baik, kembali pada ayat berikutnya. Maksud memang tambahan lah. Hamzah qata tu tambahan lah. Okey. Saya confuse sikit. Okey, syukuran Tuan Haji. Baik, pergi dekat ayat 33. Nampak sikit kot noh. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Mana fi'il dalam ayat ini? Ahyayna. Ha potong Ha tuan-tuan kena potong sebab ha itu dhamir muttasil. So jadi ahyayna. Na tu panjang tuan-tuan di ibarat macam ni lah. Tapi dia letakkan alif pendek kat situ. Okey, bila letak alif pendek tu dia boleh sambung lah. Kalau dia letak alif panjang macam tu, tuan-tuan kena tulis macam ni. Ahyayna. Macam tu. Nampak? Itu cara penulisan sajalah. Kaedah penulisan tu tak apalah. Sama je, makna dia sama je tuan-tuan Okey, satu ahyayna fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il madhi ke mudhari'? Kalau saya kata mudhari', salah. Okey. Sebab apa salah tuan-tuan? Sebab tak ada norma dekat belakang. Baris depan tadi kan. Ingat, kalau fi'il mudhari' pangkalnya kalaulah kata hamzah qata, hujungnya mesti baris dhammah. Sekarang ni bukan baris dhammah kan? So dia macam ahlakna tadi punya cerita
Baik, ahyaina. Baik, mana lagi fi'il dalam ayat ni? Akhrajna. Betul tuan-tuan? Ada yang tak setuju? Takut tak setuju dah. Lagi fi'il dalam ayat ni. Ya'kulun. Ini fi'il juga. Okey. Ahyaina fi'il madhi, betul? Ya. Ahyaina fi'il madhi, macam ahlakna tadi. Akhrajna fi'il apa? Madhi juga, macam ahlakna tadi juga. Ya'kulun fi'il apa? Mudhari', macam yarji'un tadi, Okey. Baik tuan-tuan. Ahyaina. Baik. Kita settlekan dia punya fa'il dulu boleh? Bila jumpa fa'il, tuan-tuan kena dapatkan fa'il. Cara nak dapatkan fa'il macam mana? Cari isim marfu'. Isim marfu' tak ada, kita pakai DYT. Apa DYT pada fi'il ahyaina? DYT-nya nahnu. Fi'il madhi yang hujungnya ada na, macam tu, DYT-nya adalah nahnu. Betul? So nahnu ini adalah fa'il. Okey? Baik. Kemudian akhrajna juga fi'il madhi. Apakah fa'ilnya, ibu ayah sekalian? Fa'ilnya juga adalah DYT, domir yang tersembunyi nahnu. So nahnu ini jadi fa'il. Baik. Kita pergi kepada terjemahan dulu. Ahyaina itu asal bahasa Melayu tu hayat. Hayat maknanya hidup. Ahyaina menghidupkan. Bila ada hamzah kat depan tu, cara terjemah dia tuan-tuan letakkan Belum lagi. Tapi bagi tahu siap-siap lah. Hin ya. Menghidupkan, menghayatkan. Menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Perbuatannya menghidupkan. Pelakunya siapa? Kami. Maknanya menghidupkan ataupun telah, ini fi'il madhi kan, telah menghidupkan oleh kami, ataupun kami telah menghidupkan. Ahyaina. Wa, dan kan, akhrajna. Kharaja keluar. Kalau akhra mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Kami. Mengeluarkan oleh kami. Okey, pegang mengeluarkan oleh kami, telah mengeluarkan oleh kami. Okey, pergi dekat ya'kulun tuan-tuan. Ya'kulun maknanya makan tu. Memang tahulah. Ini tak terjemah pun tahu Baik, ya'kulun makan. Baik, ini fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? DYT juga. DYT-nya apa? DYT-nya hum, fi'il mudhari' pangkal huruf ya, hujungnya waw nun, DYT-nya adalah hum. Hum maknanya mereka kan. So hum ini adalah fa'il. Perbuatannya makan, pelakunya mereka. Makan oleh mereka, ataupun mereka makan. Jom kita terjemahkan seluruh ayat ni secara perkata. Boleh tuan-tuan? Wa ayatun, dan ayatun, ayat, ataupun dalam bahasa Melayunya betul-betul ayat ni boleh juga diterjemahkan dengan makna tanda. Ayat makna tanda. Ayat, satu ayat tu satu tanda. Sama ada tanda kepada apa yang berlaku ataupun tanda kebesaran Allah. Bila kita buat ayat, maknanya kita menunjukkan ada benda yang berlaku lah. Azrin telah makan. Apa tanda dia? Perbuatannya apa? Makan. Tanda tu tanda kan, ayat. Okey. Dan tanda lahum, la bagi, hum mereka, al-ardu bumi, al-maitatu mati, ahyaina
telah menghidupkan oleh kami. Ha tu mana apa? Ha tu. Ha tu nya lah kan? Nya. Telah menghidupkan oleh kami akannya. Sekali kita belajar, sekali lagi kita belajar insya-Allah. Wa akhrajna, telah mengeluarkan oleh kami, min ha nya, habban, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Habbatus sauda, bisa dengar? Habbatus sauda kan, habbatu tu bijian ataupun biji, sauda hitam, biji hitam. Habba tu bijian, tumbuh-tumbuhan lah. Fa maka, min dari, hu nya, yakulun makan oleh mereka. Saya terjemahkan perkata, sekali lagi terjemahkan ikut ayat. Kita ada volunteer. Wa ayatun, dan tanda bagi mereka bumi mati. Ahyainaha, telah menghidupkan oleh kami akannya. Wadan, mengeluarkan oleh kami ataupun telah mengeluarkan oleh kami, minha darinya, habban bijian ataupun tumbuh-tumbuhan, fa maka, lalu boleh, min dari, hu nya, yakulun makan oleh mereka. Boleh faham? Boleh faham? Ada yang kurang faham. Okey. Terjemahkan dulu, saya kita tanya. Silakan. Dan suatu tanda kebesaran Allah dalam bracket bagi mereka adalah bumi yang mati dalam bracket tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka dari dalam bracket biji-bijian itu mereka makan. Okey. Boleh? Soalan. Maknanya Tuhan kata tanda kebesaran Allah, bumi yang mati yang tandus itu kami hidupkan. Hidupkan macam mana? Turun hujan lah kan. Kemudian daripada hujan tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan daripada biji-bijian tu hasilnya kamu makan ataupun mereka makan. Soalan Tuan Haji? Saya yang memiliki masa akhrajna ahyayna tu, saya tak dapat tangkap tu fi'il madhi. So macam mana orang lain boleh tangkap? Saya pun tak boleh Ustaz. Okey, saya nak tanya ni. Yang ahyaina, misalnya yang hamzah tu itu tidak untuk ke mem kan? Maknanya tu perkataan asal dia kalau nak kata dia fi'il mudhari sebab ya tu ke? Oh, apa tanda kata ahyaina itu fi'il madhi? Okey, saya ulang balik Kemudian madhi. Ini ahyaina fi'il madhi Yang madhi Madhi telah. Sebab saya tak dapat tangkap yang 3 huruf asal tu. Oh, nak dapatkan huruf asal. Macam mana boleh tahu? Saya tanya tu. Okey, kita terus pergi kepada kontra dia lah. Kalau kita kata ahyaina itu fi'il mudhari', boleh tak? Saya tanya balik soalan. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ujung dia dan domah. Sebab kalau kita kata ahyaina dan juga akhrajna, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pangkalnya hamzah qata' kan? Hujungnya mesti baris dhammah. Cuba tengok kat diagram tuan-tuan. Tengok kat diagram tuan-tuan. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan kata, tadi kita mulakan dengan apa? Ahlakna, betul? Ahlakna. Lagi? Kita jumpa lagi. Yaina. Lagi? Akhrajna. Baik. Kita kata semua ketiga-tiga fi'il ini adalah fi'il madhi. Tuan-tuan ada yang sebut tadi ini fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab pangkalnya ada hamzah qata'. Bila kita tengok pangkal perkataan hamzah qata',
dia macam fi'il mudhari', betul? Kat diagram kuning A kolom fi'il mudhari'. Sahih? Tapi kalau fi'il mudhari' kita kata tak boleh. Sebab kalau fi'il mudhari' yang pangkalnya hamzah qata', hujungnya mesti perkataan itu ataupun hurufnya itu baris dhammah. Okey, hujungnya mesti baris dhammah. Contoh macam aku mu. Ni fi'il apa ni? Ni fi'il mudhari'. Sebab apa? Pangkal hamzah qata', hujung baris dhammah. Ana mu. Ni fi'il apa? Mudhari'. Sebab apa? Pangkal hamzah qata', hujung baris dhammah. Apa lagi? Ruju. Ni fi'il apa? Mudhari'. Sebab apa? Pangkal hamzah qata', hujung baris dhammah. Tapi kalau saya tulis begini, ni fi'il apa? Akhruju. Fi'il apa? Mudhari'. Tadi tulis Tadi tulis balik. Tadi saya tulis dengan pen tak melekat tadi. Ni melekat. Ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey. Sebab apa fi'il mudhari'? Hamzah hujungnya baris dhammah. Kalau saya tulis begini, tuan-tuan tengok, kalau kita buang baris macam mana, Ustaz? Itu cerita lain lah, tuan-tuan lah. Saya tulis macam ni. Akhraja. Akhraja fi'il apa? Boleh tak saya kata akhraja fi'il mudhari'? Tak boleh. Sebab apa? Walaupun pangkal dia hamzah qata', hujungnya baris atas. Boleh. Dia hujung mesti baris dhammah, barulah dia fi'il mudhari'. Okey? Dia mesti ganding antara dua tu. Kalau hujung baris atas ataupun bukan baris dhammah, dia bukan fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il lain lah tu. Kalau dah buang fi'il mudhari', dia buang fi'il, tinggal dua lagi, fi'il madhi ataupun fi'il amar. Okey. Tapi kita dah teka fi'il madhi lah. Baik tuan-tuan. So maknanya Yaina punya asal tidak asal hayayanu. Okey. Asal dia okey, saya tulis ahyaina. Sebab tak pandai, tak tahu, bukan tak pandai, tak tahu nak agak ahyaina tu fi'il apa kan. Ahyaina fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il madhi. Sebab apa kita kata okey, boleh tak kita kata ahyaina fi'il mudhari'? Tak boleh. Sebab apa? Syarat nak kata dia fi'il mudhari', pangkal dia hamzah qata', hujung mesti baris dhammah. Sekarang ni hujung dia baris dhammah ke? Tak. So dia bukan fi'il mudhari'. Baik. Kalimat ahyaina itu kalau fi'il madhi dia adalah ahya. Ni asal dia. Ahya. Fi'il mudhari' dia yiyu. Kalau saya sebut yiyu, fi'il apa ni? Yiyu fi'il mudhari'. Ini asal. Jangan ceritalah huruf sakit apa. Yiyu itu fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab pangkal hamzah qata', hujung baris dhammah, maka dia adalah fi'il mudhari'. Kalau pangkal dia hamzah tapi hujung dia bukan baris dhammah, maka dia bukan fi'il mudhari'. Sampai bila kita kata begitu? Sampai bila-bila? Sampai kiamat. Pangkal dia hamzah qata', hujung baris dhammah, barulah fi'il mudhari'. Pangkal hamzah qata', hujung baris dhammah, barulah fi'il mudhari'. Ulang. Sebab tuan-tuan tak ada masa nak mengulang kan? Saya ulang kan? Soalan dia saya rasa dia faham apa huruf asal dia. Tak apa tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan tahu huruf asal dia tu. Tuan-tuan nak tengok kamus ke apa? Tak apa, jangan terperangkap dengan kamus lagi ya, biar dulu. Okey. Tak apa tuan-tuan.
Nanti kita akan cerita. Sebab cerita-cerita tu tentang soalan macam mana ada hamzah kat semua tu, itu dekat diagram kuning B. Kat diagram kuning B. Ustaz kena tambah juga cakap hujung fi'il madi, tambahannya dekat hujung Fi'il mudhari'. madi. Kalau madi, sebab dia tanya kan macam mana nak tahu kalimah tu fi'il madi. Okey. Terima kasih. So dia kalau ikut diagram tambah dekat hujung. Ya, betul. Untuk fi'il madhi tambahan dia dekat hujung saja. Dia tak perlu tengok yang pangkal tu. Untuk fi'il mudhari' saja kena gandingkan yang pangkal dan juga yang hujung. So dia punya obvious is dia ada tambah dekat hujung. Tak tahu menjawab ke tidak soalan puan ni. Saya pun tak tahu. Ni soalan puan ni. Yang nak ni maknanya kami lah, bukannya nak sebagai daripada perkataan tu. Nah tu bukan sebagai daripada perkataan tu. Betul. Kalau ikut tu, okey, terima kasih. Okey. Fi'il madhi dia asal ahya ni, nampak tak? Ahya. Ini disebabkan ahya ni ada kaedah lain lah tuan-tuan. Ini kalau saya cerita sekarang, kita masuk hutan dalam, aku jumpa pula sesat nanti kan. Jenuh pihak apa? Dah ada seorang yang sesat dalam hutan tak jumpa lagi kan. Jadi saya nak cerita ni takut masuk hutan dalam ni. Tapi dah soalan puan tu tanya ahyaina, kan ada ya kat sini, ada double ya kan. Ahyai, asal dia ahya tau. Tapi kau nak asal dia lagi sebenarnya ahyaya macam tu. Ahyaya. Alif ini asalnya ya yang kedua. Jadi orang Arab, dia kalau huruf ya yang hujung itu, dia tak nak baca dah baris tu. Dia malas, maka dia gantikan yang kedua tu jadi alif, maka bacanya ahya. Okey. Ini saya ceritalah, tapi saya cerita tuan-tuan jangan ikut tengok daripada jauh ya. Pakai apa? Terbang tu apa? Drone. Jangan masuk sekali. Tapi hamzah patut pun tambahan sebenarnya kan. Tengok masuk lagi tu. Saya nak tahu asal Yang seketul tu. betul. Ha dengan ya saja. Ha dengan ya, double ya. Ha ya gitu. Ya. Hayya lah, hayya. Itu bukan ayat kata. Itu kalau pergi kepada kata terbitan. Masuk lagi dalam tu. Keluar lagi. Jaga. Okey. Kita faham sebab ayat tu bahasa Malaysia. Lepas tu dia hayai. Ayat tak ada dalam Haknya kat Thailand. Haknya Thailand kan. Jadi soalan timbul, adakah haknya itu asal bahasa Arab? Kalau kata ya, sebab bandar dia hidup haknya. Okey, dia lagi dalam. Okey tuan-tuan dah, tak apa. Kita tahu ya. Yang penting kita tahu dia punya menjawab tak puan akak apa? Menjawab tak, dia adalah ahya atau ahya itu cuma ia tu dengan alif ahya. Bila dia masukkan dengan tu, ia tu masuk balik, ia yang kedua masuk balik. Sarf, tapi kita tak masuklah ilmu sarf tu secara. Okey, apa tadi? Pergi kepada contoh ayat yang berikutnya. Silap juga kita jumpa contoh ahyaina tu. Dia silap tu kata antara kesilapan asatizah, dia terbawa contoh yang tak sepatutnya. Dia tak ada soalan. Akhrajna dia betul dah. Akhrajna tu asal dia akhraja, dia tak ada isu dah, tak ada masalah. apa kau dah faham sekarang? Alhamdulillah. Minta maaf saya terlanjur masuk situ. Okey, tak apa, kita pergi kepada contoh berikutnya. Last. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Mana fi'il? Naslakhu. Fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Macam mana tahu kata dia fi'il mudhari'? Sebab pangkalnya huruf nun, betul?
Salah satu cara nak kenal fi'il tu, dia fi'il mudhari', pangkal dia ada salah satu ada 4 huruf tu kan. So panggil dia huruf nun, hujungnya baris dhammah naslahu. Tengok dalam kad diagram tuan-tuan kuning A. Fi'il mudhari' yang pangkalnya huruf nun, hujungnya baris dhammah, DYT-nya apa? DYT-nya nahnu. So nun jadi fa'il. Okey. Ada lagi tak fi'il dalam ayat ni? Ada lagi tak? Ada yang teka, tembak je. Boleh tak saya kata muslimun itu fi'il? Macam fi'il mudhari' kan? Sebab hujungnya waw nun kan, betul tak? Boleh tak? Sebab apa tak boleh kata muslimun fi'il mudhari'? Okey, saya pejam mata, tuan-tuan jawab bagi jelas. Sebab pangkal dia bukan salah satu daripada nun, ta, ya, hamzah qata' Anita. So ingat Anita mana pula? Anita Sarawak kan. Okey, cuba tengok kad diagram. Tengok kad diagram tuan-tuan. Tuan-tuan ni cuba tengok kad diagram kuning A. Cuba tengok kad diagram kuning, kolom fi'il mudhari' yang hujungnya waw nun. Cuba tengok hujungnya waw nun. Okey, kalau hujungnya fi'il mudhari' itu waw nun, pangkalnya sama ada huruf ya ataupun huruf betul? Jadi kalau bukan daripada huruf ya ataupun huruf ta di pangkalnya, maka muslimun bukanlah fi'il mudhari'. Dia bukan fi'il mudhari'. Dia bukan fi'il lah. Kalau dia bukan fi'il, dia apa dia? Haraf. Dia boleh tak saya kata dia haraf? Nak tahu dia haraf ke tidak, tengok kat diagram B je. Kalau tak ada dalam B tu perkataan muslimun, maka dia bukan haraf lah. Ada tak muslimun dalam B? Tak ada. Betul yakin tak ada tuan-tuan? Alhamdulillah. Okey, so kita ada 3 je. Sama ada fi'il, kalau bukan fi'il mungkin dia haraf. Tuan-tuan kita bukan haraf, bermakna dia adalah isim. Isim isim. Okey, khalas. So naslahu saja fi'il. Baik, ma makna naslahu ni saya betul-betul tak tahu. Naslahu makna apa? Naslahu ni apa? Siat. Menyiat apa? Selamat dia siat kulit. Siat kulit. Kupas. Kupas. Bukan siat, sorry. Kupas. Siat betul? Sama siat ke kupas? Kalau buah limau tu kupas. Siat tu macam mana? Oh, siat. Okey lah. Oh, siat ikan. Kupas lah. Okey, yang betulnya kupas Okey, kalau saya terjemahkan kupas kat situ tapi kenapa Tuhan gunakan kalimat kupas? Itu lebih mendalamlah perbincangan dia tuan-tuan. Itu lebih kepada kajian tadabbur lah. Wa ayatun, dan tanda, lahum, bagi mereka, al-lailu, malam. Tadi siang kan? Tadi an-nahar ya? Belum lagi. Oh, malam, al-lail. Macam mana tahu kita lail tu malam? Oh, Lailatul Qadar. Okey, betul lah tu. Memang nak kena pergi ke situ pun. Kalau tidak, kita tak akan nak alih agak, betul tak? Okey, naslahu tadi saya kata apa tadi? Kupas Kupas. Kalau saya salah, betul kan? Tanya Google sekali lagi ataupun tanya kamus. Minhu, darinya, an-nahar, siang. Okey. Nahar. Fa, maka, idza. Okey, dekat sini saya nak terjemahkan tiba-tiba tiba-tiba. Kenapa saya boleh terjemahkan tiba-tiba? Ada cara nak kenal apabila ke tiba-tiba. Dekat dalam hutan tu, dalam jauh sikit lah. Okey, tiba-tiba. Hum,
mereka Muslimun zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim. Zalim. Oh, zalim Orang-orang Okey. Jamak. Baik, Muslimun ni maksudnya dalam kegelapan. Memanglah zalim tu dia betul lah, saya tak nafikan. Sebab apa? Orang yang zalim, kenapa dia buat zalim? Sebab dia dalam kegelapan, dia tak ada panduan. Kalau dia tahu dia menanya orang tu dia akan dibalas balik, dia akan nanya orang tak? Dia akan buat zalim tak? dia buat juga. Okey, dia buat juga. Tak, maksud saya dari sudut maknawinya dia buat tak? Tak buatlah sebab hatinya dah tahu kalau aku buat ni. Tuan-tuan ada dah nak cakap ish dekat mak je dah. Sebab kita dah tahu ish tu pun tak boleh kan. Jadi takkan kita nak buat gitu, takkan kita nak menaya orang. Itu kita Ustaz, orang lain. Maknanya mereka tu dalam kegelapan. Jadi orang yang zalim, kalimat zalim itu dia ada sama dengan kalimat zalam. Zalam tu gelap. Zalim itu zalim lah, bahasa Melayu sebut zalim. Orang yang zalim, orang yang menganiaya orang. Kenapa dia aniaya orang? Sebab dia tak ada panduan. Kan, dia tak ada panduan, dia gelap hidup dia. Dia hati dia kusut, dia kering hatinya, tak ada panduan hidup. Itu sama Allah. Okey, Muslimun ya. Okey, Muslimun tu gelap lah, gelap. Baik, saya bacakan terjemahan perkata. Tuan-tuan tengok terjemahan ayat dia ataupun terjemahan tafsir saya panggil ya. Wa ayatun, dan tanda bagi mereka itu malam, kami kupas darinya siang, lalu tiba-tiba mereka gelap. Cuba kita baca terjemah dia. Dan suatu tanda kebesaran bagi mereka adalah malam. Kami hilangkan siang daripada malam itu. Maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Kegelapan kami hilangkan, kat situ terjemahkan kami hilangkan Tapi adakah malam datang dalam keadaan pop terus gelap tuan-tuan? Tak, sikit-sikit kan? Tu kupas sikit-sikit. Tu tahu kupas macam mana? Tu keluar kulit. Tak ada keluar kulit kan? Sikit-sikit kan? Itu panggil kupas. Kupas pisang kan? Satu. So malam tu kan dia begitu datang dia kan? Gunakan kalimat naslahu. Jadi kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tahu kalimat, betapa indahnya perkataan tu kan? Tuhan pilih. Kalau kita manusia, kalau Quran tu dibuat oleh manusia, kita akan sebutlah dengan bahasa kita lah. Tapi penggunaan kalimat tu sangat penting dalam. Ustaz, Ya, silakan. kalau tak ada mu di depan tu, zulimu saja ada mana? Oh, kalau tak ada mu dia datang kalimat ni asal dia Muslim. Kalau Masuk tanya tadi. Tuan Haji tanya, kalau kita buang kan Muslimun kan, kita bahas Muslimun kan, Tuan Haji tanya kalau kita buang mim tu ada makna tak? Betul soalannya? Betul. Soalan Tuan Haji, kalau Muslimun dibuang huruf mim kat sini, Zulimun, ada makna tak? Setakat saya belajar lah setakat saya lah punya ilmu lah, tak ada makna lah. Asal dia zalim. Dia asal dia tuan-tuan memang betul-betul nak kira asal dia dahsyat lah tuan-tuan ni. Kalau fi'il madhi dia azlama, fi'il mudhari'nya yuzlimu. Okey, isim masdarnya af'ala yuf'ilu if'al, izlam, izlamun. Kemudian dia punya isim fa'il dia muslim, muslimun. Okey, kolom nombor 1 ni, kolom nombor 1 kolom nombor 2
Kolom nombor 3. Kolom nombor 4. Tuan-tuan buka kat diagram kuning B. Nak tengok juga tuan-tuan. Ni dah bukan drone ni, terjun turun ni. Sekejap je. Sebab Tuan Haji tanya, kalau buang mim jadi apa? Okey, dah buka kat diagram kuning B. Okey. Muslim ini seorang lelaki yang melakukan kegelapan. Orang lelaki yang saya padam ni lampu kan. Saya padam lampu tu. Maknanya saya yang membuat kegelapan tu berlaku. Itu Muslim. Muslim ni, Muslimun kolom nombor 4 tu, kalau nak terjemah perkata, Muslim tu seorang lelaki yang membuat gelap. Saya tutup lampu, Muslim. Azrin ni adalah orang yang Muslim. Seorang. Kalau dua macam mana? Dua orang lelaki yang melakukan kegelapan tu? Muslimani. Ini tuan-tuan kena rujuk ke diagram hijau B tu, ataupun muslimaini, dua orang lelaki yang melakukan kegelapan. Kalau banyak macam mana? Ramai. Muslimuna. Sama tak dengan ayat kita tu? Ayat Quran kita tu? Ataupun muslimina. So kita pakai muslimun ya. Bila nak pakai muslimin, jangan tanya lagi tuan-tuan. Muslimun. Okey, ini yang ada dalam ayat kita sekarang. Okey, tuan-tuan buka kat diagram kuning B tadi kan. Tuan-tuan pergi pada belah kanan sekali, ada tulis sifir, betul tak? Atas sekali tu sifir kan. Tuan-tuan pergi sifir 2, nombor 2, nampak tak? Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke 7. Ada tak sifir 2 tu? Azlama kan? Azlama af'ala. Dia punya pattern dia sama dengan pattern af'ala. Azlama tu, tengok baris pertama dia fathah, hamzah kan? Ada hamzah kat situ. Fa itu ma tu azlama af'ala. Sama tak bentuk dia tuan-tuan? Bentuk bukan huruf bentuk sama tak? Sama. Baris dia sama. Azlama af'ala. Okey, kalau yuzlimu sama tak bentuk dia tuan-tuan? Bentuk baris dia sama tak? Ini kita panggil pattern. Pattern pattern sifir. Kenapa sifir 2? Okey, sekejap lagi. Ini kena belanja nasi apa? Ini nasi ayam gepuk lah tuan-tuan. Kenapa ayam? Dia banyak Ustaz. Okey, sekarang saya nak cerita sebab Tuan Haji tanya. Okey, tuan-tuan pergi pada kolom nombor 3. Izlamun. Apa pattern dia kat situ? If'alun. Sama tak? Sama. If'alun, izlamun. Persamaan tu pada bentuk bukan pada huruf tau. Pada bentuk. Okey, muslimun. Kolom nombor 4. Muslimun. Apa? Muf'ilun. Sama tak? Jadi perkataan muslimun itu mengikut pattern bentuknya apa? Muf'ilun. Itu bentuk dia. Jadi dah tahu dah bentuk dia. Kalau buang mim, maknanya tak ada makna lah. Sebab bentuk dia memang ada huruf mim. Jawab Okey, dah cukup tuan-tuan. Ini yang masa buku dia belajar tu Ustaz. Oh ya. Saya tengok dia je saya give up. Sekarang ni give up tak? Taklah. Banyak lagi. Banyak lagi. Tapi ada ni, dia punya mukadimah dia lah. Kita orang kata kalau kita pergi kolam air panas tu kan, takkan nak terjun kan? Celup kaki lah dia panggil. Celup kaki, lama-lama terjun lah. Kena hafal lah. Jangan hafal. Jangan hafal. Kena hafal lah. Tapi tak adalah. Kena ingat Tak apa tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan tak ada masa belajar kan? Tak ada tempoh dah. Memang tak ada periksa, tak ada apa. Sampai bila kita punya kelas ni tuan-tuan? Masjid letakkan berapa lama tempoh dia? Setahun. Tuan-tuan
ilal maut. Ustaz ada kelas-kelas ni Ustaz yang belajar lagi kelas. Saya cakap kat masjid 8 bulan itu. Masjid kata buatlah setahun. Okey, saya kata 10 bulan lah. 10 bulan tak cukup setahun kan. Tapi tengok gaya-gaya ni macam sepanjang hayat ni pembelajaran ni. Ustaz sambunglah lanjut. Saya sambung je lah. Saya sambung je ke masjid. Tanya bila nak habis Ustaz. Tak, memang kita sampai mati. Kita akan ikut Ustaz. Saya tak sangka kelas ini memang dah orang kata sign mati lah maknanya. Tuan-tuan masuk kelas ni memang tak akan keluar lagi lah. InsyaAllah Recorded tu. Terima kasih. Recorded Kalau tuan-tuan lemah semangat, tengok balik rakaman ni. Janji aku ni bay'ah. Besok boleh upload Ustaz. InsyaAllah. Ni boleh dah. Saya dah download yang kelas lama tu. Sebab hari ni boleh. Rupanya TikTok punya cerita ni, kalau kita buat macam ni kan, buat live, dia memang simpan dekat dia punya tu. Tapi nak kita kena download dulu. Lepas download saya kena upload ke YouTube pula. Nak download daripada TikTok tu tak dapat. Saya tak tahu sama ada sebab mungkin lama cuti, bila kita tak buat rakaman apa-apa, tak buat ni live kan, dia tak boleh. Jadi semalam masa saya mengajar, saya buat live balik. Tengok pagi ni dia boleh. Macam-macam dia pun buat duit juga. Okey tuan-tuan apa lagi? Ada soalan-soalan lagi tak? Tak ada lah, cukup lah. Ini cerita tambahan lah. Okey, yang saya nak mengajar tuan-tuan hari ni, nak kongsi dengan tuan-tuan, sempat ke tidak ni? Minggu lepas saya ulang balik. Saya nak simpulkan balik. Apa yang kita jumpa pada 2 minggu lepas adalah fa'il. Setiap kali jumpa fa'il, kita kena dapatkan fa'il. Cara nak dapatkan fa'il, kita cari isim marfu'. Kalau tak ada isim marfu', barulah kita pergi kepada DYT. Yang paling banyak fa'il dia datang dalam bentuk DYT. Itu paling banyak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena pegang betul-betul kat diagram kuning A untuk tahu apakah DYT ataupun dhamir yang tersembunyi dalam bentuk perkataan fi'il yang ada. Okey, boleh lah. Sebab itu paling banyak jenis fa'il yang datang. Okey, selepas itu kita buka pada muka surat berapa? Fa'il kita belajar muka surat apa 2 minggu lepas tuan? 136. Baik, tuan-tuan pergi kepada apa yang saya nak kongsikan hari ini, iaitu tajuknya maf'ulun bih pula. Maf'ulun bih. Ada tak tajuk maf'ulun bih? Okey, maf'ulun bih ejaannya 143. Syukran. Okey, boleh maf'ulun bih. Ke tuan-tuan ada janji nak tengok contoh-contoh daripada fa'il? Tak payah. Tak payah dah alim dah gaya tu. Tak apalah, nanti kita tengoklah. Sebab kita akan lalukan sekali dengan maf'ulun bih. Ya? Maf'ulun bih ada 143. Ada tak? Muka surat 143. Okey, tapi tuan-tuan jangan tengok tu lagi. Kan nak tengok terus. Tengok je lah cara isi. Tak apa. Okey, sebelum tuan-tuan pergi situ, saya nak cerita pada tuan-tuan dulu. Ibu ayah sekalian look at me. Cakap Inggeris. Okey tuan-tuan, dalam ayat, kalau kita bagi contoh ayatnya, contoh ayat, telah makan oleh Zaid akan nasi. Perbuatannya apa? Makan. Telah makan, perbuatannya makan. Oleh Zaid, siapa pelakunya? Zaid. Akan nasi, siapa mangsanya? Nasi. Okey, nasi itu adalah maf'ulun bih. Mangsa. Mangsa. Dia lah kena makan kan. Kena buat. Kalau maf'ul ni asal perkataan fi'il, fi'il perbuatan, fa'il pelaku, maf'ul kena buat ataupun mangsa lah. Maf'ul mangsa mangsa. Tuan-tuan terjemahkan mangsa lah, ataupun benda yang kena buat, ataupun objek lah kot. Contoh saya kata gini, ayat lagi, ayat tuan-tuan telah membeli oleh Ali akan bawang. Telah membeli itu adalah fi'il perbuatan. Siapa pelakunya? Ali. Siapa mangsanya? Bawang. Bawang adalah benda yang dibeli.
Itu mangsa, ataupun bahasa Arab sebut maf'ulun bih. Telah pukul oleh Azrin akan anjing. Terus anjing. Salah satu lah. Perbuatannya pukul, betul? Pelakunya Azrin, mangsanya adalah anjing. Itu panggil maf'ulun bih. Baik, kita tukar ayat tu ke dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, tuan-tuan tahulah, kan? Sekarang ni isu dia bahasa Arab. Okay. Saya bagi contoh. Apa jadi contoh? Akala. Akala makan tadi kan? Zaidun al-aruzza. Baik, telah makan oleh Zaid akan nasi. Aruzza nasi. Saya terjemahkan, akala telah makan. Zaid, saya tambah perkataan oleh. Bila sebut oleh, maknanya dia adalah fa'il. Akan nasi. Saya tambah perkataan akan kat situ. Bukan akan berlaku. Akan dekat sini menunjukkan perkataan itu adalah maf'ulun bih, mangsa. Tu saya pakai kaedah terjemahan kitab-kitab tua. Tuan-tuan biasa kan kita lama, kita jawi lama. Itulah cara orang ulama Nusantara dulu nak terjemahkan kitab Arab. Dia nak kenalkan kepada orang Melayu, ini adalah pelaku, ini adalah mangsa. Kalau pelaku tambah oleh, kalau mangsa tambah akan. Okey, boleh boleh sekalian? Baik, maf'ulun bih ni dia tidak wajib dalam ayat. Tak wajib, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tambah dia pun tak apa, tak letak dia pun tak apa. Yang paling penting adalah pelaku, pembuat, orang yang buat tu penting. Dia nak makan apa tu terpulang pada. Melainkan kalau tuan-tuan nak letak Azrin makan apa, Zaid makan apa, tu letaklah nasi. Tapi wajib kita nyatakan orang tu makan apa? Tak wajib. Azrin telah memukul, ataupun telah memukul oleh Azrin. Wajib tak saya nak kata Azrin pukul apa? Tak wajib. Sunat saja. Kecuali kat mahkamah lah. Kena sebutlah dia pukul apa. Kan? Ini kaki pukul contoh kan. Pukul apa? Tak payah cerita tak apa kan. Sebut pukul memang tahu semua benda dia pukul kan. Gitu. Ini kaki makan. Makan apa? Tak payah cerita lah makan apa. Semua benda dia makan. Melainkan apa? Apalah. Batu dengan kayu. Okey, itu pun batu dengan kayu kalau digoreng makan juga tuan-tuan. Baik tuan-tuan, akala Zaidun al-aruzza, telah makan oleh Zaid akan nasi. Baik tuan-tuan tengok, ini fa'il, Zaidun fa'il, al-aruzza ini maf'ul bih. Tuan-tuan tengok baris al-aruzza, apa baris hujung dia? Baris hujungnya baris atas. Cara nak maf'ul bih, perkataan yang berada selepas fa'il itu hujung baris atas. Baris perkataan yang huruf yang pertama tu. Tengok yang ini hujung. Cara kenal maf'ulun bih, hujung perkataan itu berbaris atas. Kalau perkataan itu hujungnya baris dhammah, kita namakan isim tu isim marfu', betul tak? Marfu' kan 2 minggu lepas marfu'. Kalau hujungnya itu baris atas, orang Arab namakan isim tersebut isim mansub. Di isim tak? Al-aruz ni isim kan? Ada alif lam. Hujung baris atas, maka dia mansub. Isim mansub. Fi'il ke fa'il? Mana? Selepas fi'il. Tak apa. Akalkan fi'il. Akan fi'il. Jadi al-aruzah tu kira selang juga lah. Oh, tak kisah. Dia tak kisah. Ya, walaupun dia berselang.
Ahlan wa sahlan. Senyum tuan-tuan, gelak-gelak sikit. Cuma saya tak pernah jumpa lah kat mana gambar yang diambil diletakkan kat mana. Memang tak pernah jumpa. Dalam? Dan simpanan mereka. Okey. Okey, baik. Al-aruzah isim mansub. So isim mansub yang kedudukan selepas fi'il. Mana fi'il? Selepas fi'il. Mana fi'il? Akala kan? So al-aruzah dikira selepas ke dikira sebelum? Selepas lah. Walaupun kalau ikut bentuk tu dia berada selepas fa'il kan? Tapi dia selepas fi'il jugalah. Mana fi'il? Akala. Okey. Maka perkataan isim yang mansub kedudukannya selepas fi'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Kalau kedudukannya seperti Tak akan berlaku begitu. Tak boleh. Nasi telah dimakan oleh Zaid. Okey, tu semisal. Tapi ada juga kadang-kadang berlaku begitu. Tapi sangat jarang. Kebiasaan berapa? 99.99% macam korok tau. Tuan gelorok tu, dia punya janji apa? 99.99% akan putih, bersih. Jadi begitulah keadaannya. Mesti berada selepas. Boleh tak ada sebelum? Boleh, jarang. Ada tak? Ada, tapi jangan tengok sekarang. maknanya adalah 1% yang boleh. Adalah satu, haluslah sikit sangatlah. Dari segi pensuturan ayat betul ke tak? Dari sudut ayat, terima kasih. Dari sudut ayat betul. Sebab kalau yang perkataan yang diawalkan tu biasanya Allah Ta'ala nak tekankan lah, nak jelas, nak penekanan. Silakan puan. Tak, maf'ulun bih tu maksudnya mangsa ataupun objek lah, objek yang kena buat. So nasi tu maf'ulun bih. Nasi tu maf'ulun bih. Macam mana nak kenal ke dia maf'ulun bih? Hujungnya baris atas. Orang Arab kalau isim yang hujungnya baris atas, mereka namakan isim tersebut mansub. Mansub tu maksudnya hujungnya baris atas. Mansub maksudnya hujung baris atas. Baris fathah. Okey. Sama ada fathah satu ataupun fathah bertanwin lah. Mana perkataan ni saya kena. Maf'ulun bih kalau nak terjemahkan perkata kena buat. Kena buat. Bihi tu dengannya. Dengannya dengan tu nya dengannya bihi tu maksudnya dengannya. Nya tu merujuk kepada perbuatan. Kalau nak terjemahkan ayat terjemahlah tuan-tuan. Tulis mangsa pun dah cukup dah. Tapi Tuan Haji nak tahu, tulis je lah. Okey. Contoh lagi, sebut lagi. Tadi apa? Telah pukul oleh Azrin, tak maksud Azrin. Telah pukul oleh Zaid. Kita contohkan Zaid. Telah pukul Zaid akan anjing tadi kan. Daraba. Saya ambil contoh fi'il madhi saja tuan-tuan, boleh Fi'il mudhari' pun tak apa. Daraba Zaidun anjing apa? Kalban ataupun al-kalba. Saya letakkan alif lam lah boleh nak letak pun tak apa, tak letak alif lam pun tak apa. Okey, Zaidun nak baris apa tuan-tuan? Zaidun baris apa? Zaid nak baris apa? Zaid baris dhammah. Anjing nak baris apa? Hujung baris atas. Boleh letak tanwin tak? Tak boleh lah sebab dah ada alif lam kan. Daraba Zaidun al-kalba. Daraba fi'il madhi. Zaidun jadi fa'il. Sebab apa kita kata dia fa'il? Sebab hujungnya baris dhammah kan, betul? Al-kalba jadi apa? Maf'ulun bih, MB. Bukan menteri besar. Al-kalba. Macam mana tahu kata al-kalba ni jadi maf'ul bih? Sebab hujungnya baris atas. Daraba Zaidun al-kalba. Fa'il.
Fa'il F-A. Oh, saya tulis macam E Saya betulkan sorry. Pelaku fa'il. Tapi sebenarnya kita tak letak tu. Kalau tak letak apa? Tak payah letak Zaid tu. Boleh juga. Boleh je. Jadi DYT lah. Jadi DYT lah. Daraba Zaidun al-kalba. Telah pukul oleh Zaid akan anjing. Kalau saya buang Zaid, daraba al-kalba. Okey, saya bagi contoh lagi. Tak apa. Itu contoh yang boleh. Telah memukul oleh Zaid akan anjing. Ini kita buat ayat biasa je dulu. Okey. Apa lagi contoh? Syariba, telah minum. Syariba buat nama orang. Aliyun asira. Syariba Aliyun al-asira. Telah minum oleh Ali akan jus. Siapa fa'il dekat sini? Ali. Siapa macam mana tahu kata Ali itu fa'il? Sebab dia dhammah. Macam mana tahu kata al-asir itu di maf'ulun bih? Sebab hujungnya baris atas. Itu cara dia. Betul. Syariba Aliyun al-asira. Okey, lagi 5 daqaik, 5 minit. Ada kelas tadabbur cikgu? Ada. Kita kena ni lah. Okey, boleh. Contoh yang terakhir. Daraba balik. Daraba Zaid Daraba Zaid Muhammad. Telah memukul oleh Zaid akan Muhammad. Jadi macam mana nak bariskan tu? Daraba Zaidun Muhammadan. Telah memukul oleh Zaid akan Muhammad. Siapa berlaku? Zaid. Dia fa'il. Siapa mangsa? Muhammad. Sebab apa kita kata Zaid itu pelaku? Sebab dia dhammah. Sebab apa kita kata Muhammad itu mangsa? Sebab dia baris atas. Kalau saya nak tukar, tulis dulu. Last. Boleh? Kalau saya tukar daraba Zaidan, contoh daraba Zaidan Muhammadun. Dari sudut ilmu bahasa Arab, binaan ayat macam ni okey, boleh. Boleh. Maknanya sama. Makna dia tukarlah. Siapa yang pukul dalam ayat ni? Muhammad. Siapa yang mangsa? Zaid. Macam mana tuan-tuan kata Muhammad itu fa'il, pelaku, mangsa sebab hujungnya baris dhammah. Macam mana tuan-tuan kata Zaid itu jadi mangsa? Sebab dia baris atas. Jadi kalau tuan-tuan pergi balai polis, baris kena betul. Kalau salah baris, salah orang masuk penjara tuan-tuan. Nampak tak? Dalam binaan ayat untuk bahasa Arab boleh begini. Boleh Yang penting baris kena betul. Berlaku tak dalam Al-Quran? Berlaku begini. Contohnya nanti kita akan bagilah insya-Allah pada minggu depan.
Ada soalan ke? Ya? Yang bawa ke sebelumnya saya kan tukar tu. Terus Ustaz. Okey. Nak ambil gambar. Sorry. Kena betulkan betulkan tulisan bawah tu. Jadi dalam ayat ni Zaid jadi maf'ulun bih, Muhammad jadi fa'ilnya. Dia tak payah tukarkan kedudukan Tak payah tukar kedudukan pun tak apa. tanda je. Tanda je. Tapi jangan sebelum darabah sudah. Darabah tu mesti duduk depan lah. Fi'il mesti duduk depan. Mesti ada orang baru tak. Tak boleh. Asalnya tak boleh lah. Tapi kalau ada juga setengah Quran, ayat Quran, tapi jarang sangat berlaku lah. Melainkan kalau Allah Ta'ala nak bagi penegasan saja. Okey, wallahu alam. Ada soalan tentang maf'ulun bih? Ini ada lagi satu maf'ulun bih tu kita tak sentuh lagi lah. InsyaAllah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlajak kata, terkurang dan sebagainya. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Ingat ini sign mati ya. Saya Ibarat macam dia berkata cerita apa? Tariq bin Ziyad apa? Yang pergi Sepanyol tu. Dia bakar kapal, betul tak cerita tu? Tapi dia kata cerita dongeng tu. Wallahu alam. Tak apalah tuan-tuan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin fi kulli makanin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak ada lagi baca cerita ni kan. Belum. InsyaAllah. Rasa macam tak sabar nak masuk Tak buat macam ni kan. Dia tunjuk sikit tapi kat sini depan dia banyak cerita. Oh. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Okey. Penyemang insya-Allah. Ya, Ustaz. Okey Ji, selamat Ji. Hamzah kotak depan pangkal tu banyak makna. Pertanyaan apa lagi? Betul.